Pernah tak masa interview tu, jantung rasa macam nak luruh bila interviewer tu senyum dan tanya, "Jadi, boleh ceritakan sikit tentang diri anda?" Momen genting itulah yang kita nak takluki hari ni. Sebenarnya, itu bukan soalan biasa tau. Itu adalah peluang untuk anda pegang steering dan kawal hala tuju interview tu. Jom kita tengok macam mana. Kalau korang pernah rasa macam tu, jangan risau, anda tak keseorangan. Soalan yang nampak simple ni selalunya boleh buat calon yang paling hebat pun jadi terkedu. Tapi relax, hari ni kita akan tukarkan rasa seram sejuk tu kepada keyakinan yang padu. Dan jangan salah faham ya, ini bukan sekadar soalan pemanas badan. Jawapan anda untuk soalan satu ni, itulah yang akan menentukan mood untuk keseluruhan sesi temuduga. Inilah peluang pertama dan mungkin yang terbaik untuk anda betul-betul menyerlah. Jadi, macam mana nak jawab soalan ni dengan power? Sebenarnya ada satu kerangka yang sangat berkesan. Kita akan pecahkan kepada 4 bahagian mudah. Kita mula dengan asas diri kita, lepas tu kita jelaskan kenapa kita buat pilihan tertentu. Kemudian kita buktikan kenapa kita calon terbaik dan kita akhiri dengan visi kerjaya yang jelas. Anggap je 4 langkah ni macam peta, bukannya skrip yang anda kena hafal mati-mati. Peta ni akan bantu anda ubah jawapan yang biasa-biasa kepada satu cerita yang menarik, meyakinkan dan yang paling penting, membuatkan interviewer tu teringat-ingat kat anda. Jom kita mulakan dengan langkah pertama, asas pengenalan diri. Macam kita nak bina rumah, cerita kita pun perlukan tapak yang kukuh kan? Di sinilah kita letakkan asas yang akan menyokong keseluruhan jawapan kita nanti. Mula-mula, kita sentuh benda-benda asas dulu. Nama, dari mana dan kelulusan terkini. Ini memang wajib ada. Tapi, kuncinya ada pada poin yang terakhir tu. Personality. Jangan cuma cakap, saya seorang yang rajin, tak power. Cuba kaitkan dengan bukti. Contohnya, saya seorang yang sangat teliti dan sifat ni terbukti bila saya berjaya uruskan bajet projek tahunan tanpa 1 sen pun kesilapan. Nampak tak bezanya? Okey, lepas interviewer dah tahu siapa anda, sekarang masanya untuk mereka faham kenapa anda ada di situ. Inilah bahagian kedua, justifikasi pilihan anda. Dekat sini, kita nak tunjuk yang setiap keputusan yang kita buat tu bersebab, bukannya main ikut kawan je. Kat sini, anda kena jadi seorang pencerita. Minat tu datang dari mana? Mungkin sebab hobi dari kecil atau terinspirasi tengok ahli keluarga berjaya dalam bidang ni. Bila anda kaitkan dengan cerita peribadi, ia bukan lagi sekadar minat, tapi dah jadi macam satu panggilan jiwa. Ini menunjukkan kesungguhan yang sangat tulen. Selain kursus, anda juga kena justifikasikan pilihan universiti. Ini sebenarnya ujian untuk interviewer tengok anda dah buat homework ke belum. Tolonglah jangan bagi jawapan klise macam sebab universiti ni terkenal. Sebaliknya, sebut sesuatu yang spesifik. Contohnya, saya pilih universiti ni sebab saya sangat kagum dengan hasil penyelidikan Profesor Ahmad dalam bidang AI dan saya berharap dapat belajar di bawah bimbingan beliau. Dan ingat, cakap kosong saja tak cukup. Anda kena sokong hujah anda dengan bukti. Sebutkan kedudukan ranking universiti, pencapaian fakulti yang hebat atau mungkin statistik kebolehpasaran graduan dari program tu. Bila ada data, dakwaan anda tu akan jadi satu fakta yang kukuh. Okey, kita dah ada siapa dan mengapa. Sekarang kita masuk bahagian paling kritikal. Buktikan anda calon terbaik. Cuba bayangkan anda dalam satu bilik dengan calon-calon hebat yang lain. Apa yang buat anda lain daripada yang lain? Macam mana caranya? Senang je. Kaji dulu kursus tu perlukan kemahiran apa? Mungkin pemikiran analitikal atau kemahiran komunikasi. Lepas tu, padankan dengan pengalaman anda. Contohnya, kursus ni perlukan kerja berpasukan yang kuat. Ini sangat selari dengan pengalaman saya sebagai ketua projek yang berjaya pimpin pasukan kami menjuarai pertandingan hackathon. Anda kena tolong sambungkan the dots untuk mereka. Kadang-kadang kan, kekuatan terbesar kita datang dari pengalaman hidup yang paling peribadi. Tengok contoh ni. Seorang calon doktor kaitkan pengalaman dia jaga ibu yang sakit dengan sifat sabar dan tabah. Jawapan macam ni, wow, dia bukan saja tunjuk kemahiran, tapi dia tunjuk karakter. Ia jujur, menyentuh hati dan sangat-sangat susah untuk dilupakan. Dan akhir sekali, bahagian keempat, lakarkan visi kerjaya anda. Ini adalah langkah yang membezakan calon yang bagus dengan calon yang luar biasa. Ia menunjukkan yang anda bukan setakat fikir pasal semester depan, tapi anda dah ada perancangan untuk beri impak pada masa akan datang.
Lepas habis belajar, selalunya ada dua laluan utama, sambung belajar lagi atau terus masuk alam pekerjaan. Tak kisah mana satu pilihan anda, interviewer nak tahu kenapa, apa matlamat akhir anda dan yang lagi penting, macam mana anda nak gunakan ilmu yang anda dapat tu untuk menyumbang semula, sama ada kepada industri, masyarakat atau bidang ilmu tu sendiri. Bila anda boleh bentangkan plan 5 tahun macam ni, ia menunjukkan yang anda ni pemandu kejayaan anda, bukan sekadar penumpang. Ia membuktikan anda ada cita-cita, anda serius dan anda committed. Bagi interviewer, ini adalah isyarat yang sangat jelas yang anda ni satu pelaburan jangka panjang yang berbaloi. Jadi, kita dah lalui keempat-empat langkah tadi. Sekarang, jom kita satukan semua ni jadi satu kerangka kejayaan yang senang nak ingat. Ingat je 4 tonggak ni. Asas, justifikasi, bukti dan visi. Ini adalah struktur yang mudah dan boleh anda guna untuk bersedia bagi mana-mana interview. Gunakan formula ni untuk bina cerita anda sendiri. Jadi sekarang, persoalannya bukan lagi apa aku nak cakap, tapi macam mana aku nak sampaikan kisah aku. Kerangka ni dah ada di tangan anda. Gunakannya untuk bina naratif unik anda dan melangkahlah ke bilik temu duga tu dengan penuh keyakinan. Semoga berjaya!